Oh, hello there. Long time no see. And good morning everybody, good morning. Long time no see kan. So hari ni setelah berapa lama tak ada ride. Rasa last ride yang saya pergi tu pergi Terengganu. Oi, kau ni slow lah sikit. Ride 2025 rasa sekali je lah yang pergi Terengganu tu lah kan. So kali ni this will be my most epic ride for myself lah. Route ni rasa ramai dah pergilah, tapi this is my first time. Sepatutnya 2 tahun lepas kita nak pergi, ataupun was it last year ke 2 tahun lepas, I can't remember lah, but it was in the plan lah, tapi tak jadilah sebab hal-hal lah. And then so we decided that this is the time for us to go. So I akan pergi bersama dengan berapa orang I pun tak tahu. As usual lah, semua kata on, tapi on the day itself tak tahu berapa orang lah. So ke mana kita kali ni? Kita akan pergi ke Mehonson, 1000 corner, 1864 curves. How they count it, I also don't know, but that is what it is lah. So okay, I'm now on the way ke RV. I memang awal lah, sebab dah tidur tadi, dah bangun, lepas tu tak nak tidur lagi kan, tertidur kan, tak pergi belakang. So okay, we'll continue when the RV and when the rest is there lah. Kita tengok berapa lama sampai. Alright, so let's go. I'll see you guys later. Alright, let's go. Alright, Yus. Alright, sekarang time berapa Cek 1:30 kita sampai ke Canggu nak buat dokumen yang yang sepatutnya lah, CI, DI, extension 101 semua lah. This is my first time using this Taipei-Bun. First time. Okay lah. Now kita lepak minum dulu. Dah settle dokumen dan kita semua masuk alam.
Sekarang pukul 2.40 petang. Petang pula tengah hari. 2.40 tengah hari. Baru dah masuk ke Bukit Kayu Hitam. So kali ni kita berenam. Tadi bertolak 5. Dalam tengok ada 6. Ada wild Pokemon sampai. Alright, kita on the way masuk cross border. Si boy nak pergi cucuk duit dulu. So we'll continue. Kat immigration nak ambil video tak boleh. So off video dulu lah. 2,000 years later. Okay, dah lepas border. Sekarang kita tunggu lagi 2 orang. Sekarang ni nak cari tempat tukar duit. 7.69 duit Malaysia ke baht. Kat sebelah ada pakai Lolo. Leo, your favourite Leo. Thai time 3.40. Ni time Malaysia 4.40. Dah lewat weh. Ni semua tak makan lagi ni. Lagi cari tempat makan lah. Takes a long time. Really. What to do? Rasa malam lewat kot sampai kat Sertani ni. Anyway, jom cari tempat makan. Jauh lagi? Tak, dalam 300 km. Finally dapat makan weh. Tak apa eh. 5. Cuma muka sposen je. Awal lagi. Ini sampai malam gelap tak nak apa. First meal of the day. First meal of the day. Welcome to day 2. Hari ni kita sekarang pukul apa Sekarang dah pukul 5.40 waktu Thai. Sekejap lagi kita orang nak bertolak. So semalamnya day 1 sepatutnya sampai kat mana Nakhon Si ke Surat Tani semalam. Tapi sebab we had to wait for other people kan. Other people, and of course yang dokumen tu ambil masa, nak tukar duit pun ambil masa, nak paling ambil masa yang tu nak buat SIM card tu, nak kena register kan. So now today kita akan bertolak dari sini. Kita masih di Sadau. Semalam duduk ni kat sini, Ariyah Apartment. Not bad lah, clean. I think it's new lah. Rasanya baru lagi lah. Harga 790 baht satu malam. Kita share lah sebab tentang orang kan. So satu bilik tu 2 orang lah. And I'll show you a bit of the apartment from the outside lah. Dalam tu I tak ambil video semalam dah out sampai kat bilik, letak barang terus KO tempat makan kan. Hari ni our mission dah, our goal lah, kalau boleh kita akan sampai ke Prachuap Khirikan. That is about
700 plus kilometers plus minus. Rasa sebab kita pun nak pergi ke tempat-tempat lain, nak explore tempat lain. So maybe today's journey akan ambil dalam 800 plus kilometers. Tak jejak 900 kot. Now we're all waiting for the others to get ready, and then we go for breakfast and we'll head on our way. So we catch up with you later. Ciao. Good morning everybody. Kita bertolak dari Sadau nak menghala ke Percuap Kirikan. Oh, jauh kan. Pak Din. Plus minus bawah 1000 lah. bertambah tempat yang kita nak explore in between kan. Rasa tak sampai lah. Maybe 800 plus 900 lah. Yes. Yep. Kita dah bypass Hajai, akan straight shoot ke Patalong. Pagi yang indah. Tak dapat pergi Mount Fuji, dapatlah Mount Patalong. Close enough lah. Boleh lah, jadilah. Alright. Touristing dah buat. Kita jadi turis pula. Kita biasanya jadi traveller, ni jadi turis. The famous 7-Eleven Patalong. Yang ada kat sini tak nampak lah. Kena datang sini baru nampak. That is the view yang semua orang nak lah. Tapi kena ambil gambar kat depan lah. Baru nampak semua. So alright, we continue our ride to Thong Soon for our breakfast / lunch. Brunch tapi heavy brunch lah. Heavy punya. Alright, let's go on the bike. Lunch keseorangan. Kena pulaukan. Sebab ni non halal. Not bad lah. Servis kau-kau lah. Daging, sayur dengan nasi 60 baht. Setiap layanan dapat free sup, ulam, dapat free dessert lagi. Mana nak cari
Sekarang kat PTT. Ingat nak berhenti sinyak makan sekali lah. Dah sampai, minyak tak ada. Nasi ada, kita makan nasi je lah. Ok, nanti ada habis, nanti jumpa dengan orang, baru kita continue lah. Bumblebee. First casualty. Lebih baiklah kena kasih mirror je. Apa? I ada right mirror, I don't have a left mirror. Baru second day, hopefully first and last lah. No more problems lah. Oh, tersedar jap. Okay, let's continue. Oh, ni kena makan kan? Okay, kita dah sampai. Apa nama tempat ni? Kunsarai. Restoran Kunsarai kan? For our first official meal lah. Tadi tak kira lah. Tadi tu kira breakfast je. So this one, rasa ramai yang bikers yang on the way ke Bangkok semua tahu lah tempat ni. Right, Kunsarai Restaurant. So tadi ada tahu. Alright. So hari ni bermalang sikit lah. I punya motor tinggal sebelah telinga je. Ni ada satu. Ni gila cik. Small accident. Tak apalah. As long as body all okay, everybody's okay, not a problem lah. Right. Mantul. Okay. Baiklah, small matter. Nanti kita cari kedai motor, cari stack mirror. Okay, jom makan dulu kan? Makan dulu. Huh? This one is Muslim side, one is Thai. Oh, okay. Okay, go and see first. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. ค่ะท่านนี้นะคะลูกค้านะคะสามารถที่จะชำระเป็นเงินสดได้นะคะทุกร้านทุกซื้อเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ต้องการที่จะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอเชิญ Oh, kat sini dia split to eateries lah. Belah sana halal food, yang belah sini non halal food lah. So got choices lah. Kalau datang dengan grup yang berlainan, can choose. So this is what I have. I'm in the non halal area lah. So saya duduk kat sini macam berlainan lah. Okay, makan dulu nanti kita continue. Time now is 6:20 PM Thai time. Dah nak sampai ke Prachuap Khiri Khan. Sekarang on the way untuk mencari angsa emas. Yang ni saya use nak
Jadi nak ambil gambar ni. Tapi lepas aku dah bagi tahu tempat ni, dia dah macam tak nak pula. Sebaik dia tak datang kali ni. Hari sudah gelap. Okey. Ya. Sampailah di sini. Sampai jugalah kami. Walaupun dah gelap. Use for you. This is for you. Use. This is for you. Use. Apa dia? Berhenti untuk dia. For you, use.